Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang abang-abang kakak. So ramai yang minta saya review Merc ni. So jom kita review sikit kereta ni. So ni dekat depan mata kita ni adalah Mercedes model E280. Sebenarnya dia bukan E280 kereta ni. Ini adalah E230, 2.3 je cc dia. Ini model masterpiece Merc ni nak katakan tak adalah cantik mana, tapi masih lagi dalam keadaan original. Papan kakak boleh tengok cermin dia, semuanya cantik lagi. So ni lah dia rupa serba sedikit yang saya dapat tunjuk. Abang boleh tengok lah. Cat dia pun tak adalah berapa cantik, tapi masih lagi cat original. Cat original dia lah. Tak ada ubah apa-apa. Nombor plate pun cantik ADA 2211. Semua nombor plate kahwin. So boleh tengok pada bahagian keliling dia. Ni lah rupa pada bahagian keliling dia. Jom kita tengok dari belakang. So Merc ni saya dah buat balik. Dah ada yang saya dah restore sikit-sikit, tapi tak adalah saya buat bagi cantik. Tapi boleh lah macam baru lah juga. Minta maaf kalau gambar gegor-gegor sikit, sebab saya tak pakai gimbal hari ni. Saya pakai freehand. So ni lah daripada bahagian dalam dia. Cantik, kemas. Kapet original Mercedes. Kerusi semua cantik lagi. Kereta ni memang clean sangat-sangat. Siapa berminat boleh PM saya dapatkan kereta ni sekarang. Inilah dia rupa dalam dia. Semuanya kemas lagi bang. Cuci kaki pakai bang. Okay. So inilah rupa dia. Mari sini kita tengok enjin ni pula. Mana nak buka enjin dia? Uncle, ni Merc mana nak buka enjin Enjin. Sebab Merc ni, model Merc ni nak buka enjin kat belah kiri tak silap saya. Dia buka enjin sini. Buka enjin boleh kita minta uncle buka enjin jap. Boleh tolong buka? So ni adalah Merc ni, dia pakai, dia tak injection dia masih lagi model pakai carburetor. Dia pakai carburetor Weber Dia pakai twin carburetor. Ni lah rupa enjin dia. Enjin smooth lagi, cantik lagi. Enjin 2.3 saja. Rotate insurance tak sampai 1000 tak salah. Ke 1000 lebih sikit. Saya rasa tak sampai 1000 pun. Kalau ada NCD murah lagi. So ni lah rupa dia. So bateri pun boleh katakan baru juga. So ni lah dia sedikit saya dapat kongsikan untuk Merc model ni. So siapa berminat boleh PM saya dapatkan kereta ni sekarang. Okay. So siapa yang melayan video saya, jangan lupa share, follow, like, apa-apa kontak nombor dekat atas. Okay. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang follow saya. Okay. Layan.